Laki aku balik solat Jumaat tadi, dia cerita dia gaduh dengan seorang pakcik dekat masjid. Laki aku sampai masjid awal pukul 12.30 macam itu. Lepas tu, dia bacalah Quran dekat telefon. Tiba-tiba datang seorang pakcik ni pakai jubah, pakai serban. Dia cuit-cuit laki aku bagi isyarat suruh tutup telefon. Lepas tu, pakcik tu solat sunat. Laki aku pun tutup telefon. Habis pakcik tu solat, laki aku tanya, "Pakcik, tegur saya apa tadi?" Lepas tu pakcik tu tinggi suara. Cakap dalam masjid, mana boleh pegang telefon tengok-tengok video. Laki aku cakap lah, dia baca Quran dalam telefon, bukan tengok video. Lepas tu pakcik tu marah laki aku. Hukum mana cakap boleh baca Quran dalam handphone? Suara pakcik tu agak tinggi, sampai semua orang tengok laki aku. Terus laki aku jam macam, memang tak boleh ke baca Quran dalam telefon ke? Lepas tu laki aku pun menjawab, cakap dekat mana nak tengok hukum kata tak boleh baca Quran dekat telefon? Pakcik tu cakap, kau ni memang suka argue ke? Pula dah. Laki aku cakap, tunggu sekejap pakcik, lagi seminit nak start solat Jumaat dah. Habis solat nanti kita sambung. Malangnya lepas solat, pakcik tu terus gerak. Tak tunggu doa pun.